Di tengah hutan terpencil tersembunyi sebuah rumah pelik. Dindingnya diperbuat daripada coklat pekat, bumbungnya pula dari wafer yang rangup. Tingkapnya pula dari gula keras yang berkilat. Baunya wangi, manis menggoda. Orang kampung memanggilnya rumah coklat. Sesiapa masuk tidak pernah keluar. Amir dan Awin sesat ketika hiking. Hujan lebat gelap, telefon tiada signal. Tiba-tiba mereka ternampak cahaya sama. Sebuah rumah berdiri di antara pokok-pokok. Rumah coklat. Awin terkejut. Amir hidu udara. Bau kek, bau brownies. Perut mereka lapar. Tanpa berfikir panjang, mereka masuk. Di dalam rumah, meja penuh dengan kek coklat cair, biskut berlapis karamel, air coklat panas dan suara perempuan lembut berbisik. Makanlah, aku buat khas untuk kamu. Amir ambil sepotong kek. Sedap, lembut, cair di lidah. Awin ikut makan. Tak sedar lantai mula melekit. Tiba-tiba, krak, krak, krak. Dinding berdenyut seperti bernafas. Coklat mula mencair dan bergerak melekat di kaki mereka. Amir, lantai ni hiduplah, Awin menangis. Dari siling titisan coklat hitam jatuh. Bila terkena kulit terasa panas seperti asid. Di dinding mula muncul muka manusia terperangkap. Menjerit tanpa suara. Mulut terbuka luas, mata kosong. Tu orang-orang hilang. Amir berbisik, mereka dijadikan sebahagian rumah sebagai hiasan, sebagai makanan. Kabut coklat berkumpul membentuk seorang wanita tua. Kulitnya retak seperti coklat kering. Matanya merah menyala. Aku beri kamu makanan, kamu beri aku tubuh, katanya sambil tersenyum. Giginya tajam bersalut coklat hitam. Amir menarik Awin, mereka lari ke pintu. Tapi pintu mencair menjadi mulut besar dengan lidah coklat berdenyut. Slup! Awin ditarik masuk, hilang. Amir menjerit, Awin! Dia terjun keluar tingkap, gula pecah. Amir tergolek ke tanah. Pagi esok, orang kampung jumpa Amir pingsan. Tubuhnya penuh parut hitam, mulutnya masih terasa manis sejak hari itu. Bayang Awin tidak kelihatan lagi. Dan Amir tidak mahu makan coklat lagi. Hutan itu berbau coklat setiap malam dan kadang-kadang kalau kau dengar betul-betul di hutan itu ada suara yang merayu. Masuklah, aku lapar. Pengajarannya, jangan mudah terpedaya dengan godaan.